juga Muhammad Islam dengan peserta-peserta yang telah beraksi sekarang ini di acara yang diumumkan Budi 347 Wasan Adil Isi Rahman berhampiran dengan kedudukan beliau. Cuba diberikan tekanan di sana. Masuklah seorang lagi pelari daripada Angkatan Tentera Malaysia yang berada hadapan ini. Dengan catatan masa, jika kita melihat kepada Devendra, dia adalah pelari yang memiliki catatan masa terbaik dalam kalangan pelari-pelari ini, 33 yang dilakukan oleh beliau. Apakah dengan ketiadaan lari ataupun pemenang pada tahun lalu, Saja Manimaran, Rusha Varun dan juga Farouk Muhammad Zubair, Johor dan juga Perak, kali ini akan berpihak kepada beliau yang masih lagi berada di hadapan. Devendra Muniandi mewakili Kedah kan kemenangan pada kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026. Minit 20 saat sudah pun dilepasi untuk memasuki dua pusingan yang terakhir. Jarak semakin dibina untuk kedudukan peserta yang pertama. Hampir 100 meter yang terakhir untuk pagi yang diidamkan oleh beliau, pagi yang didambakan oleh skuad Negeri Sembilan. Semakin hampir untuk 50 meter yang terakhir. Wajahvin Tanah Balan daripada Negeri Sembilan tidak mampu dicabar oleh pelari-pelari lain untuk tiba di garisan penamat. Sekaligus pingat emas yang pertama yang berjaya dibutirkan untuk Negeri Sembilan. Wakil daripada membuka tirainya di Stadium UPM Serdang ini, 800 atlet daripada 7 negara yang akan mengambil bahagian, dengan ada negeri-negeri yang menghantar atlet-atlet ini. Kelajuan cuba untuk memberikan cabaran, semakin hampir untuk tiba di garisan penamat, tetapi perak menjadi milik Aina Afrika dan gangsa menjadi milik Syarulati Rajakumaran. 45 yang dilepasi oleh beliau sebentar tadi, dan ketika ini hanya atlet daripada PDRM Nurul Akmal binti Abdul Rani yang masih lagi meneruskan larian dan akan menamatkan lariannya di kedudukan yang ke-6. Persoalannya, apakah catatan masa akhir yang akan dicatatkan akan menjadi milik beliau? Dengan 53 minit sudah pun dilepasi, apakah dia mampu untuk